Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ni saya akan tunjukkan panduan untuk pemasangan harness PNP modal Mocha 110. Okey. Dalam pack yang saya bagi, saya ada bekalkan harness PNP, okey, switch dan juga connector. Okey, mula-mula sekali saya nak highlight tentang pemasangan daripada wayar yang akan disambungkan ke spotlight. Perhatikan pada konektor yang ada nombor 2 ni. Okey, cabut dulu konektor ni. Konektor nombor 2 ni yang untuk sambung ke spotlight tu kan. Untuk konektor ni saya akan tolong sambungkan siap-siap lah. Saya ulang balik. Wayar warna coklat positif, wayar warna biru negatif. So, bila kita ambil wayar yang daripada spotlight, okey, kalau spotlight biasanya merah positif, hitam negatif. Jadi sambungan ni dah akan jadi macam ni lah. Dia akan positif bertemu positif, negatif bertemu negatif. Macam tu, nampak? Kalau nak cabut, tarik sini. Macam tu. Konektor ni saya akan bagi dua lah untuk disambungkan pada spotlight. Spotlight sepasang. Jadi yang ni saya akan bekalkan dua. Kalau boleh, jangan guna jari sajalah. Kena pakai pliers supaya dia lagi grip dia punya wayar ni dengan klip sini. Okay, nampak? Okey, seterusnya saya akan terangkan untuk pemasangan harness. Okey, pemasangan harness ni dia ada beberapa part sahaja yang kita perlu sambung. Okey, yang pertama, okey, nampak konektor yang macam ni yang saya ada ikatkan ke betai dua ni. Okey, rujuk gambar seterusnya. Okey, ada gambar tepi ni. Cabut yang konektor asal tu. Kemudian satu yang female ni sambung ke male tu, yang male ni sambung ke female tu. Sambungkan pada situ. Yang asal punya konektor tu cabut, kemudian sambungkan dua ni. Okey, seterusnya konektor yang ada saya marking nombor 1 ni. Okey, konektor yang marking nombor 1 ni sambung dengan switch. Switch ni pun saya ada marking nombor 1. Jadi supaya senang lah tuan-tuan dan puan nak pasang sendiri. Nampak? Sambungkan je. Okey, yang nombor 2 ni tadi, konektor yang ada marking nombor 2 ni, sambung dengan ni lah. Yang wayar pada spotlight ni. Kan hujung ni kita dah sambung dengan spotlight. Jadi yang nombor 2 ni sambung ke sini je. Dengan nombor 2 juga. Okey. Kemudian last sekali, ada satu skru saiz 10. Buka skru tu, kemudian masukkan ring terminal ni kat situ. Masuk ring terminal, kemudian skrukan balik macam asal. Dah. Macam tu saja pemasangan. Untuk pemasangan switch, boleh selitlah pada yang bahagian dekat dengan throttle tu. Masuk wayar, laluan ikut dalam tu je. Okey. Ni satu sambungan yang berjaya. Ni saya tunjuk Sebab apa kita perlu kedudukan wire facing arah yang sama. Contoh macam ni kan. Ada tulisan D2 ni. Okay, kedudukan wire dia sama. Ni wire positif, coklat, wire biru negatif. Sebab supaya, okey, ni spotlight bawah ni saya dah buat sambungan. Ni case satu sambungan berjaya. Bila kita sambung, spotlight kan ada dua kiri kanan. Tak kisah mana satu pun, kita takkan apa kata takkan silap lah. Contoh macam tu. Okey, saya cabut yang ni, sambung kat sini. Dia tetap boleh menyala sebab kedudukan wayar dia sama. Positif negatif dia. Nampak? Arah yang sama. Jadi tak kisahlah kita sambung mana-mana satu pun, spotlight ni boleh menyala. Nampak? Sebab tu pentingnya buat kedudukan yang sama supaya mana-mana satu spotlight sambungan kita nak buat kiri kanan tu boleh menyala. Okey.